Hari ini alhamdulillah saya telah pun selesai ambil injection untuk projek amal kita. Yalah, saya bimbang juga kan, sebab dia berkaitan dengan masak untuk orang awam. Jadi kita dah ambil injection typhoid dan semua sukarelawan yang nak membantu saya telah pun menggalakkan ataupun mensyaratkan kepada mereka yang nak kendalikan makanan ambil injection typhoid. Okey, saya harap juga dengan adanya ni mungkin tak adalah ragu-ragu pada pihak yang nak menderma sambil nak merasa asam pedas. Tapi istimewa sikit asam pedas kita minggu ini. Asam pedas kita minggu ini kita buat selain daripada ikan, ya, tetapi asam pedas kita kali ini adalah asam pedas daging tetel. Jadi kita tak banyak, kita sediakan sedikit aja bagi siapa yang nak pre-order, sudah pre-order di link yang akan saya sertakan di bawah ini. Okey, so jom ramai-ramai beramal sambil merasa, sambil berderma, dan mudah-mudahan niat baik kita untuk membantu rakyat dapat kita sumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Dan insya-Allah besok hari Khamis saya akan disperse ataupun saya akan menyampaikan sumbangan. Jadi batch pertama akan saya sumbangkan kepada mereka pada hari besok, hari Khamis.